Tak ramai company pest control kalau buat survey rumah nak pakai Silontra. Mahal. Tikus ni jangan bagi dia pandai guna sosial media. Kalau tidak memang dia buat mukbang lah dekat kau kalau dia makan. Kita tengok racun apa yang ada. Jeng jeng jeng. Okey. Ini Silontra nama dia. Nampak Silontra. Okey, ni Silontra. Silontra ni dia ibarat macam belacan lah bagi tikus aku rasa. Tapi Silontra ni terang cakap lah, tak ramai company pest control kalau buat survey rumah nak pakai Silontra. Mahal. Kos dia mahal. Nak bagi makan tikus pun mahal. Okey, kenapa dia orang kata mahal? Pertama sekali, Silontra, tikus kalau makan Silontra, bangkai tikus tak jadi bau busuk. Bangkai tikus tak jadi bau busuk. Setengah racun tikus makan, tikus mati. Tapi lepas mati, bangkai tikus akan jadi bau busuk. Dia akan jadi meleleh, dia akan jadi berulat, dia akan jadi orang kata badan dia pecah lepas dia mati. Tapi kalau Silontra ni payah sikit nak jadi macam tu. Sebab apa? Yang ni first kali kau tengok dia punya design ni memang dalam packaging macam gini tau. Ini bukan orang kata tak disengaja kan. Memang disengaja kan dia packet macam ni. Sebab tikus ni dia ada satu sifat, kalau dia nak makan tu, dia suka unboxing. Dia suka ber-unboxing. Dia memang orang kata habit dia. Lepas tu dia makan. Kenapa tikus yang makan Silontra ni, aku boleh cakap bangkai dia mati tak busuk. Bila tikus makan, dia akan meningkatkan kalsium dalam badan. Tapi kalau tingkatkan kalsium patutnya bagus lah kan untuk tikus. Tak. Bila terlampau tinggi kalsium dalam badan tikus ni, bila dia mati tu, dia akan orang kata darah dia keras, dia punya organ pankreas dia apa semua keras, jadi macam batu. Tahu, dia jadi keras. So that's why kalau tikus makan Silontra, bangkai dia kurang bau busuk disebabkan kalsium dalam badan dia tu tinggi. Betul tak? Betul. Silontra ni penting kalau kita nak guna kat rumah. Ni mana datang pula jet pejuang ni. So kalau korang kat rumah korang ada masalah tikus yang teruk ke tak teruk ke, ataupun nak prevent daripada tikus tu datang terus dekat rumah korang boleh contact je Pakar Pest. Kita boleh selesaikan masalah semut, lipas, tikus, pepijat, apa-apa je lah masalah pest. Just tekan je link kat bawah. Contact je Pakar Pest.